Wow. Weh, dia takut aku. Morning from Perth. Nak tunjuk get ready with me pun dah ready. Jom. Let's go. Tunjuk Sekarang 6.45. Macam pukul 8. Matahari terbit dalam pukul 5.30. Saya nak tunjuk kalau stay kat sini sangat dekat dia punya bus stand. Ni kita keluar dari hotel. Tu depan tu bus stand. Lepas tu seberang sana pun ada bus stand, sangat dekat. Dan bus ni cat bus nama dia. Dan cat bus ni free je. Sekarang baru pukul 7. Pukul 7 tepat. Tapi dah panas, dah cerah. Dia macam pukul 8.30 lah, macam saya cakap tadi. Hari ni nak ke mana? Kita tengoklah saya bawa korang ke mana hari ni. Nak lintas sini sama dengan kita kena tekan. Let's go. Nampak tak? Dah berkelip-kelip. Yang ni pun bus stand juga. Green. Dah sampai bus stand. Di tepi jalan macam ni. Yang ni green. Setiap warna dia ada laluan dia. 10. Dapat Smart Rider. Tadi beli kad Smart Rider sebab nak pergi Blue Boat House kena naik bas yang berbayar. Jadi dah sedia ya. Hai. Ini view dari bas. Tak nak basikal tu. Ajalah nak cerita kan. Kalau kita pergi satu tempat and then kita cerita kat kawan, dia memperlekeh tempat tu. Eleh tempat ni. Biasa je. Eleh yang tu pergi. The fact that kita boleh pergi sampai tempat tu pun dah satu achievement dah buat kita. Kalau orang tu memperlekeh, itu dia punya opinion. Kita punya opinion asalkan kita boleh sampai. Pada ke situ kat pergi sini. Itulah. Itu je nak share. Nanti saya nak tunjuk view laut cantik. Dah sampai Blue Boat. Kita menghargai lah sesuatu tempat tu. Wah, dah nampak Blue Boat. Ini dari jauh. Tengok ni, kita dah sampai. Tada. Okay, aku dululah buat video dululah. Main follow. Follow dah. Ikut mu ni. Wow. Follow dah ke? Wow. Weh, cantiknya view. Tada. Tak ada orang beratur kat belakang. Kita orang je. Mungkin sebab awal pagi kot. Weh, sejuk. Weh, tada. Sampai. Tada. Alhamdulillah boleh sampai sini. Walaupun dia orang cakap macam overrated, tapi tak apalah, at least kita boleh sampai, kita boleh rasa. Lepas tu kita nilai lah sendiri nak repeat atau tak kan. Macam tu. That's my opinion lah kan, my 2 cents. Wow, ini view dia. Itulah dua orang tu tengah tunggu beratur. Kan orang cakap kan sini ramai. So kita orang datang awal pagi lagi. Tourist pun tak ada lagi. So saya boleh ambil gambar lah. Hi, Blue Boat House. Finally, we arrived at Blue Boat. Yeah, dream come true. Betul, dream come true. We're living in one of our dreams lah ke. Baju tanda Perth. Salah satu. One of the images of Perth. Bye bye Blue Boat. Tadi waktu datang tadi tak ada orang lagi. So sekarang dah ada orang. So kita nak bagi peluang untuk orang lah pula. Bye bye Blue Boat. Thank you for the memories.
So boleh scan. Nak tahu cerita di sebalik Blue Boat ni. Itu sajalah sebab sini kita tempat ambil gambar je. Tempat ambil gambar, buat video. We're going to the next destination. Bye bye Blue Boat. Tunggu bas nak ke Elizabeth Cay pula. Kat depan view laut. Balik dari Blue Boat, turun ke Elizabeth Cay punya station. Nak keluar, nak pergi ke Elizabeth Cay, tempat attraction dia. Allah, derahnya. Kenapa nak masuk? Ya Allah, na'udzubillah min zalik lah. Weh. Takut aku. Orang tu. Allah, derahnya. Wah, comelnya. Wow. Feeling sejuk-sejuk. Sejuklah juga. Adalah rasa sejuk-sejuk tu. K. Quay. Sejuk, adalah rasa sejuk-sejuk tu. Cantik. Wah. Ini panjang daripada Malay. Dah sampai. Ini cukup. Malay ke? Oh, dia meriah Malay sini. Sampai Elizabeth Cay. Jalan-jalan dah sampai ke Elizabeth Cay. Dia banyak CCTV sini deh. Aku jumpa banyak CCTV. Hok mari Murray Street, Hay Street tu. Banyak ke CCTV? Safety. And then fuck yeah, on the way down. Ada puasa kau ni. Selebriti sama. Kamu kata ada main cricket tu hari ni tak lagi mana? Bandar. Bandar. Sama lah ada. Habis tu masuk kepada masuk stadium. Dibuka ditutup tu ya kalau ramai pun. Ala-ala sini apa tu? Wah. Belum. Wah. Hello. Sebelum datang sini, kita tengok YouTube orang. Now kita depan ni. Alhamdulillah. Yang ni Elizabeth Cay nama dia. Tempat ni lah, tempat ni. Hari ni ada apa tu? Kriket di Optus Stadium. Hello. Sebenarnya dah harga ni. Muka boleh Haman nak tengok. Oh. Bayar berapa ni? Ada berapa? 49. Berapa cepat sangat lah bateri mu? Tahu lah orang kata dah 15 minit cepat bateri. Nak naik train nak pergi ke Yagan Square. Nak naik ke apa dia deh? Makan. Train. Press button.
Muka kami warna oren. Lighting dia weh. Oren. Lama lah so. Okay, gambar. Ni Perth Station nama dia. Station ni ramai orang. Nak keluar ke Murray Street. Pak Magi semula sini. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan burger. Ada kan semalam saya jumpa kedai burger halal tu. Hari ni nak pergi makan kat situ. Ya. Mana kemat? Inilah kemat. Memang nak cari kemat. Jadi kemat kau? Ha. Wah. Map expert kita. Jumpa kemat. Kita memang nak cari kemat. Kemat ataupun nak pergi cari burger dulu. Tapi tak apalah. Kita shopping dululah. Ni kemat. Ambil gambar kat kemis. Good morning. Dola lah ya. Pak Dola. Pak kali 3.12 ya. Shopping ni. Yang ni dia nak beli kat husband dia, tak tahu. Muak aku. Jom. Tengok beli kasut $10. Oh, ni dia macam drugstore. Hello. Hello. Be. Lama spend masa kat sini. Sebab shopping. Boleh lah ambil tu. Cara shopping dekat Kimat. $2. Tapi belah ya? Saya kasut, Kalau ni baju, boleh sama je. sorry, baju untuk anak saya, dua ketul tu. Ni dah pakai kat umur kan. Ni kita tak pakai kan dia. Saya ada satu yang saya macam berkenan. Nah ni. Wow, ni untuk apa? Sebab dia ada vitamin C dan collagen. Should I? Tak apalah. Tanya ChatGPT, dia cakap kalau sensitive skin tu elakkan. Jacket bag. How much for the bag? 20 cents for a small one. Okay. Kalau you saya pukul yang dah kau sakit dah sana. Sorry, how much for different sizes? Is it different? 40 cents. For the big ones, yeah, and then we have more bags just around there. Oh, this one is for 20 cents. No, It's just $16.20. I'm going to pay with Zakat. Okay. Kecil ni pun sana. Mahal. Oh, harga lain tu. Baju-baju berapa ni? Your suit. Thank you. Dapat tengok depan mata pun tak apa. Nak beli tak mampu. Ni ha. Tada. Wow. Okey, tu je. Bye. Cari burger. Yang ni dia tulis halal. Sedikit ya. Beguto. Itulah ambil order lah. Kedai yang sama, Karachi. Sebab susah nak cari yang halal. Tak jadi burger tadi sebab tak berapa duit mahal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, banyak kuah hari ni. Minta kuah lebih hari ni. Bubur dia yang cukup. Nak lagi? Tadi dah makan nasi, order burger nak bawa balik ke rumah. Nak bawa balik ke rumah saja, nak makan-makan kat rumah. Burger tadilah, burger patty tadi. Kedai dia dalam ni. Sekarang
Orang dah habis beli burger tadi. So nak jalan balik ke hotel. Sebab dia tak jauh pun, dekat. Naik bas pun dekat. So kita orang senang nak balik solat. Wah, tengok cermin berkilat. Kita tunggu bas, cab bus, nak cab bus nak balik. Cab bus ni. So sekarang kita nak ke Kings Park. Kings Park ada kopi ke? Ada kopi kau? Kamu nak kita mana ada kopi? Hyde Park. Ada kafe rasanya. Mata ni ambil angin lah. Kita ambil angin pedas. Brisk walk. Alo, kalau keluar ni kenapa ambil foto? Apa? Bunga. Itu tanda tu. Ke dia? Guys, Kimak and Botanic Garden. Jalan. Dah kita dah Tahu. ke hotel ni. Kalau kita. Mana tumbang di belakang ni? Kenapa kamu tumbang? Hello. Hello, Crow. Ni, kita kena jalan ni. No, jangan dulu. Jalan. Litah dulu. Jalan kono. Sini pun boleh. Ambulans. Ambulans. Omega. Ni park. Ya. Utu Fraser Avenue. Kena ada sini ha. Walau nak feeling. George, kamu di mana? Katanya mau ngedate sama aku di taman jam 5 sore. Aku lagi nungguin kamu nih. Cepetan dong. Oh, kamu lagi nelpon sama dia. Ih, amit-amit. Sangat bersih ya. Rakyat Malaysia, especially rakyat Kelantan, jangan bawa sampah merata-rata. Ini pokoknya mana satu? Kau nak teriak tau. Oh, saya comel lagi ke. Nak menelusuri. Oh, tak ada bunga. Wow. Ya dong kan? Kopi pasar kan? Mana? Oh. Mungkin dia ambil. Wow. Ada ke apa ni? Ini apa dia ni?
Kami kat taman Kings Park nama dia. Buat apa kat sini? Lepak-lepak, kill the time. Ni trik kita orang. Tak pack dan sangat santai. 夜の街を練り歩いて酒とポーカーで笑いながらいいやつが損をする時代だと君を見てそう思ったよ不器用で誰より優しい君の好きな言葉が離れない Life is beautiful 君がくれた優しさが人生を輝かせた今も君の Ni area Kings Park. Sejuk. Ada angin sejuk macam tu. Suhu makin rendah waktu petang. So sejuk juga. So dah nak balik, nak jalan balik dah gelap dah. Kat sini maghrib awal dalam pukul 7. Subuh 3:30. Subuh ku apa? Subuh ku apa? Subuh 3:30. So dia cerah awal. Siang yang lebih panjang. Kat sini kita orang nak balik awal, nak balik sebelum gelap. Kalau bila dah gelap, kedai banyak dah tutup and dia akan sunyi je. So nak mengelakkan sunyi, nak mengelakkan apa-apa yang tak diingini, so kita nak balik dulu lah. Tengok view. Awak lah mai tidak betul dia tu kat tempat minat lah. Boleh lah singgah mai. Ada makanan kat situ? Tahu. Ya mau lepak kita ni. Malu takoyaki. Tengok boleh makan belakang kat sini. Jalan balik nak ambil bas, nak ke stesen bas. Comelnya aku rasa view ni. Ni. Dah gegar sudah. Tanyalah. Orang ke apa? Jalan-jalan dalam ni apa yang ada. Sebab yang ni dekat je dengan rumah. Tak jauh. Tajuk. Hak yang gua tu. Ni view from my window. So itu sajalah untuk day 2 in Perth. InsyaAllah see you in day 3.